Tak sabar nak raya. Baju baru semua dah try dah. Tak sabar nak raya. Kuih raya dah penuh di meja. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Aidilfitri bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Sabtu bersamaan 21 Mac 2026. Oleh itu, warga Cessna dinasihatkan supaya bersiap sedia untuk menyerbu rendang dan ketupat di rumah masing-masing. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Sorry, saya lambat. Minta maaf. Baik semua, kita kena buat persiapan. Peperiksaan dah nak dekat dah ni.
contoh soalan peperiksaan terakhir. Tak dapat kertas. Assalamualaikum. Kak Sal. Sal, kami datang nak raya. Siapa pula yang datang ni? Oh, Faizal. Masuk. Wah, bawa anak-anak ya. Jumpa. Salam, makcik. Jumpa. Kenapa duduk jauh sangat? Duduk kat sini ah. Dekat. Boleh ke? Boleh. Sini sikit. Nanti, mana duduk? Dekat. Sini. Buatmu kasih di Aidilfitri mengimbau. Faizal kerja apa sekarang? Alhamdulillah, sekarang kita jadi cikgu. Tengoklah dia nanti. Oh, best lah kerja kau. Banyak cuti, dapat bonus lagi. Kerja pun tak sampai 30 hari kan? Alhamdulillah. Boleh lah Kak. Setiap kerja ni ada cabang ada. Abah bangun. Astagfirullahaladzim. Abah tak ada meeting ke? Okey. Hari dah dapat dah ni. Duduk. Ke sini lah. Assalamualaikum. Sorry, saya lambat. Minta maaf. Tak sabar nak raya. Baju baru semua dah try dah. Tak sabar nak raya. Kami, warga Sesna, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Satu kampung pasang lampu potekan. Kurang lalu poncang sama, suasana meriah tak henti gelap. Kenangan macam ni susah nak lupa. saya, Guru Besar Sekolah Bahasaan Seri Kencana, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Abah tak ada meeting ke? Ini ada dua ni. Okey semua, ini adalah contoh peperiksaan. Kue raya dah penuh di meja.